Bagaimana pasangan suami isteri dapat membina rumah tangga yang harmoni? Dia harmoni ni apa benda? Kumpulan muzik. Aman. Nah, aman ini semua aman. Suami isteri Kristian aman damai. Suami isteri Buddha harmoni. Suami isteri Majusi harmoni juga. Jadi di segi mata agama ialah kita orang benar iman dan beramal soleh. Itu saja harmoni itu. Nah, suami isteri orang yang beriman, suami isteri itu yang beramal soleh. Maknanya ikut perintah agama. Bukan harmoni duduk pada harta. Ramai orang dia boleh kahwin perempuan comel sikit jadi bini, boleh anak 2 orang, boleh pakai maybe hutang RM415 sebulan, jika hidupnya sudah berjaya. Salah. Faham lagi? Belum berjaya. Berjaya ialah sudah jadi pasangan yang masing-masing taat pada perintah agama, baru dikira harmoni. Walaupun sesak, walaupun pakai protos agak buruk, tapi duanya taat pada Allah, itulah pasangan yang ideal, yang harmoni. Ramai mana pakai Mercedes 1.2 juta kereta, laki tengok tak kena, bini tengok tak kena. Tidak ada keharmonian. Padahal pitih tak habis makan. Tak. Kemudian bila kita berkahwin, jangan kita expect kita nak pasangan sempurna. Tak ada. Itu semua pelawak belaka. Nah, yang ada dia pasangan sempurna semuanya dalam drama, dalam filem dan dalam lagu saja. Dalam kehidupan yang realiti tak ada yang sempurna. Mu tak akan jumpa pasangan isteri yang terbaik. Faham tak? Tak ada akan jumpa. Rekeang saja. Faham? Dia tulis lagu bolehlah, cinta bahagia, cinta terbaik, cinta paling manis. Itu semua tu pelawak belaka. Batu ulama kata, makruh dengar lagu cinta. Kerana lagu cinta ni membohong manusia. Faham lagi? Semuanya manis belaka. Dan pula dia tukang reka, bukan benda yang berlaku sungguh. Tengok lagu-lagu cinta, 10 lagu, benda yang sama saja 100 tahun. Berjuta-juta orang nyanyi lagu cinta. Faham tak? Semua benda yang sama saja.